Bekas penyerang pasukan kebangsaan Safi Salih menyifatkan Harimau Malaya sudah berada pada tahap tersendiri sehingga menjadi ancaman negara lain di rantau ini. Safi berkata demikian ketika tampil berkongsi menerusi Instastory sambil menyertakan berita mengenai hukuman Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ke atas Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan 7 pemain warisan negara. Pandangan saya, semua negara jiran sudah mula risau dengan kehebatan pasukan Harimau Malaya. Justeru Safi menyeru semua penyokong supaya terus bersatu, memberikan sokongan padu kepada pasukan negara dan memandang ke depan tanpa mencari salah siapa atau menuding jari. Jelasnya penyokong tidak seharusnya melatah untuk mengecam negara sendiri ketika FIFA baru sahaja mengeluarkan sedikit kenyataan mengenai kes terbabit. Jika ketika menang kita mampu bersorak bersama, maka saat menghadapi dugaan seperti ini, kita perlu tampil dengan sokongan yang lebih kuat dan tidak berbelah bahagi. Pasukan Harimau Malaya kita adalah pasukan kebanggaan kita. FIFA baru keluar kenyataan sikit, sudah ramai yang melatah, mengecam negara sendiri. Orang dituduh membunuh masih diberi peguam bela dan peluang untuk pertahankan diri. Ini belum tentu salah, tapi ramai dah siap menjadi hakim dan juri. Bila negara kita dituduh, sepatutnya kita bersatu hati, bukan saling tuduh-menuduh. Berdiri teguh dulu, baru nilai dengan akal, bukan emosi, kata Safi Salih.